Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang. Dah lama dah tak buat video kan. Okey, jadi kalau nak terangkan explanation pasal kenapa tak ada video lama tu, korang faham je lah. Ini adalah kehidupan. Nak pula kita ni sebagai seorang mak kan. Jadi kita pun ada bisnes kita. Jadi dia macam-macam lah. Nak kena mana dulu yang nak kena diprioritize. So ini adalah percubaan kali keberapa tak tahu untuk konsisten dan istiqamah untuk buat video. Harapnya kali ini betul-betul menjadilah, kan. First attempt tak jadi, second attempt tak jadi, third attempt tak jadi. Tak bermaksud dia tak jadi selama-lamanya. Jadi kita cuba lagi. Okay. Alright. Banyak dah perubahan kat belakang ni. Banyak sangat perubahan kat belakang. Tapi saya rasa saya nak bawa terus ke nak tunjuk terus ke projek apa yang nak dibuat hari ni. Dan kita buat InsyaAllah kalau ada boleh tunjuk progression dari masa ke semasa, nanti saya akan selitkan lah dalam video ni ataupun dalam video akan datang lah. Okay, jom saya tunjukkan apa benda yang kita nak buat hari ni. Alright, dekat bahagian sini. Okey, sini yang kita nak kemaskan. Okey, kalau kita nak kemaskan semua ni, dia makan masa berjam-jam. Right, so saya tak nak buat semua dekat sini. Saya hanya nak tackle 1-2 projek je dekat sini untuk hari ni. Okey, memandangkan mood saya hari ni adalah untuk saya nak tanamkan pokok bunga hati-hati ni dekat bahagian sini. Kalau perasan lah, dekat sepanjang-panjang jalan ni, sepanjang-panjang bawah para yang ni, saya dah susunkan batu. Okay, nak bagi distinktif lah. Ada ni pathway and then ni garden bed kan. Okay, jadi dia bila bulan puasa hari tu, kita tak dapat nak maintain lah sebab bulan puasa kan. Jadi macam inilah jadinya. Datang pula hujan kan. Masa bulan puasa hari tu panas. Lepas tu datang musim hujan. 2 minggu tu hujan aja. Tengoklah rumput yang tumbuh tu begitu galak sini, yang bahagian sini saya baru lepas mesinkan minggu lepas. Dia jadilah cantik ni kan. Dan pathway ni saya dah mesinkan ni, saya nak letakkan weed mat sebab saya nak kurangkan kawasan yang saya kena maintain. Maintain dengan mesin rumput sebab tahulah, fahamlah kan, kita ni yang bercucuk tanam ni nak menanam pokok tu bukan setiap hari, tapi maintaining tu setiap hari kita kena buat. Jadi kita maintaining macam cabut rumput lah. Cabut rumput tu yang paling utama kan. Macam ni, tengok ni. Padahal cantik dulu kat bawah ni. Tengoklah bila tak dicabutkan, tak maintain kan, jadi macam gini. Ini saya buat, saya dah start buat lah minggu lepas kan. Buat kini macam satu lot. So hari ni saya nak tackle lot yang ini. Cabutkan rumput and then tanamkan balik hati-hatinya. Lepas tu dengan lot yang kat sini. Lepas tu saya nak sambung untuk cabut rumput dekat dalam pasu ros jepun ni. Semalam saya dah start buat daripada awal sana sampailah ke sini, tiang ni. Tapi 3 pasu ke belakang ni. 3 pasu daripada tengah ke depan saya belum buat lagi. So hari ni nak sambung daripada 3 pasu tengah ke depan pula. Sambung. Tengoklah sampai mana yang boleh buat. And then saya nak tackle lagi satu projek. Tengoklah mana yang saya boleh tackle. Ikut mood jugalah. Ikut mood dan juga keadaan. Sama ada saya nak sambung buat ada reban ayam. Kalau perasan kat sini ada, kat situ ada reban ayam kan. Tu reban ayam sebenarnya tapi tak siap lagi. So dekat dalam reban ayam yang besar tu, dia ada bilik-bilik untuk reban ayam lagi, untuk proses program breeding saya. Saya nak nak siapkan satu bilik. Dia ada 3 pintu kat situ. Nak siapkan satu pintu. Tengoklah mana yang dapat kan. Kalau dapat buat semua dan saya boleh terus masukkan ayam untuk breeding program tu, dah bagus. Tapi saya rasa tak dapat lah.
So kita buat mana yang dapat je lah, mana yang mampu Yang penting ada progression setiap hari. Panas pula. Tadi bukan main gedup. Tadi saya tak sabar nak keluar, nak buat kerja kat belakang ni. Dah settlekan pengupusan apa semua kan. Pengupusan keratan hati-hati, Supermum multi-purpose spray. Jadi barulah saya dapat keluar ni Tadi gedup masa tengah buat kerja tadi kat dalam. Bila dah kena buat kerja kat luar, dia jadi panas pula. Aduh, yai. Harap kejap lagi mendung balik lah kot, geduk balik kot sebab awan pun banyak. Okay, jadi marilah kita meneruskan kerja kita. Dan saya nak pergi ambil sarung tangan, gunting, baja, pengorek tanah. Itulah yang saya nak ambilkan. Jom. Okay, alhamdulillah. Satu lot ni dah clear So kita boleh proceed dengan tanam pokok lah pula. So kalau anda nampak, saya buat mulching. Mulching tu maknanya sungkupan. Saya mulching dengan sekam padi. Sekam padi saya mulching tebal jugalah. Dia memang membantu mengawal rumput liar tumbuh. Dan kalau tumbuh pun dia tak banyak. Dan kalau tumbuh pun bila kita nak cabut sangat senang, sangat mudah, sangat lembut je kita nak tarik. Tapi yang macam kat sana-sana tu nampak dia semak kan. Bukan sebab rumput tu tumbuh atas dekat mulching tempat yang saya dah mulch kan tu, saya dah sungkupkan tu, bukan. Tapi sebab dia daripada sebelah sini saya tak sungkupkan, tak mulching, jadi dia menjala lah. Dia menjala ke atas tempat yang saya dah sungkupkan ni. Jadi saya akan tanamkan nanti along the time, along the way saya akan tambah lagi sungkupan dengan sekam padi. Sebab saya tengok dia sangat membantu. Dan lagi satu, dia sangat membantu dengan retain water dekat dalam tanah. Jadi pokok yang kita tanam, bila kita tanam, kita sungkupkan dengan sekam padi ke guna apa-apa jenis sungkupan, dia tak memerlukan air yang banyak macam yang tanah dia bila kita tak sungkupkan dengan apa-apa. So dia sangat membantulah. And then lama-lama yang ini pun akan terurai, dan dia akan jadi bahan organik, dan dia akan melembutkan tanah lah. Tanah tu jadi perui kan. So itu yang bestnya bila kita buat sungkupan, mulch. Okay, jom kita proceed dengan menanam pokok pula.
siap dah tanam. Okey, saya gunakan ID hati yang sama macam ni juga, yang asal lah dekat sini. Ini hijau kuning macam ni. Dia sangat cantik tau sebenarnya. Ini dah tak merimbun sebab saya dah banyak kali potong kan, sebab kita jual keratannya. Jadi dia ni, yang ni dia nampak tak segar sebab tadi saya pun dah 3 hari juga tak siram dia. Dia duduk dekat bawah RPH, jadi dia tak kena air hujan walaupun hari-hari hujan. So yang ni saya dah siramkan dia. Kejap lagi sebelum saya tamatkan video, saya akan tunjukkan semula pokok ni bila di dalam keadaan yang segar lah. Okay, tadi saya guna, sebelum saya tanam, saya scoop ke tepi sekam padi ni dulu. Lepas tu baru saya start korek. Sebab saya tak nak terus korek, sebab saya tak nak sekam padi ni bila kita terus korek, dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi dia tak jadi sungkupan lah kan. Jadi saya scoop dia ke tepi dulu, lepas tu baru saya korek. And then sebelum saya tanam, saya letakkan baju kulit udang. Sebab saya suka guna baju kulit udang sebab satu dia organik, and then dia murah, and then dia bagi pokok tu punya warna naik cantik tau. Sangat-sangat cantik berbanding kalau kita guna baju yang lain. Jadi warna dia, warna sebenar pokok tu akan keluar, betul-betul keluar cantik. Dan dalam baju kulit udang ni dia ada chitosan, iaitu chitosan sangat membantu dalam menggalakkan pertumbuhan akar yang sihat lah. Alright, okay, kita tengok. 1, 2, okay, and then saya sambung yang warna merah tu, garuda merah tu. Garuda merah tu dalam 5 pokok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada kat sini 1. Saya dah potong dia sebenarnya hari tu sebab jual keratan dia. So dekat sini, yang ini dah seminggu lebih lah. Nanti next kita akan sambung yang dekat sebelah sini. Stok anak pokok untuk ditanam memang sentiasa ada. Kita akan sambung satu. Okay. Dan sekarang saya nak sambung untuk cabut rumput dekat dalam pasu ros jepun. Sebab saya memang nak bagi settle cepat-cepat yang bahagian ros jepun ni lah. Sebab ros jepun ni dah kena masuk fasa untuk penanaman semula. Bukan sekadar yang ini je. Yang ini saya tunjuk ni, ini jenis yang carnation ni. Carnation yang ni 2-3 hari jugalah nak menghadap carnation ni, untuk cabut rumput dan membaja saja. Belum lagi kata nak replant semula ke apa ke. Sebab saya memang sentiasa ada jualan keratan ros jepun ni. So tak boleh putus lah, macam hati-hati juga. Dan strawberry, dia tak boleh putus stok. Saya sentiasa kena replant, revive. Macam tu lah kerjanya. Okay, jom kita settlekan kerja. Alhamdulillah siap. Target saya yang nak buat daripada 3 daripada tengah ke depan. Sebab satu row ni dia ada 6. Jadi 3 tengah ke belakang sana tu saya dah buat semalam sampai dekat tiang tu. Okey. So tadi saya sambung 3 tengah sampai ke depan, daripada sini sampai ke sini, sampai tiang tu lah. Masa tengah buat tadi, awal-awal buat tadi, sungguh determine untuk menghabiskan
sampai dekat sini. Semua yang carnation punya bahagian ni. Tapi bila dah sampai dah nak ujung, rasa macam penat lah, tak nak lah. Janji dapatlah capai target kan. Tapi boleh nampak beza. Yang ni belum buat dengan yang dah dicabutkan rumput dalamnya. Alhamdulillah. Ini pun dah petang, dah pukul 5 lebih. Jadi dia dah mula kuncup lah. Ada beberapa yang masih lagi sudi berkembang, menunjukkan dirinya. Merah ni cantik. Dengan warna kuning krim ni cantik lah, cantik. Memang cantik. So saya suka tengok bila dia banyak-banyak tu, dia jadi macam ya Allah cantiknya. Kan. Jadi insyaAllah besok kita sambungkan yang kat sebelah sini. Okay, saya nak tunjukkan yang hati-hati ni tadi kan. Dia dah segah dah. Dah segah dah dia. Okay. Dah kembali kuat, dia dah dapat air. So kita bagi dia masa, dalam masa sebulan lebih dia akan jadi sangat cantik insyaAllah. Kalau tak kena sondol dengan babi lah, tak kena songket dengan babi. Aduh, ya kat sini masalahnya tu lah dia. Okay, banyak lagi kerja. Kalau nak senaraikan kerja memang tak habis-habis lah. Tapi kita buat lah sikit-sikit. Tapi boleh nampak tak dekat sebelah sana? Dekat sebelah sana tu kan very lush green. Ya Allah, cantik sangat. Subhanallah. Bila dia kena cahaya matahari petang datang daripada sana, tu nampak tak? Bokeh. Nampak cahaya tu, sun rays tu kan. Kena kat situ pokok ulam raja. Belakang tu bukanlah pokok bunga yang cantik, itu adalah lalang. Tapi it will be beautiful kalau saya dapat jumpa pokok hiasan yang grassy look macam lalang tu. Dia bukanlah lalang, sebab lalang dia sangat agresif and dia akan menakluk kawasan dengan sangat cepat kan. Jadi yang itu pun nak kena dibuangkan juga tu, sebab dia duduk dalam pasu pokok kucai. Jadi bahagian tu pun saya nak kena buat juga, and insyaAllah akan direkodkan. Doa-doakanlah saya istiqamah merakam. Sebab bukan senang semua buat sendiri. Merekod, merakam, mengedit. Mengedit Okay, kat bahagian sini bolehlah saya kalau tak sebelum ni hijau je, tapi since saya dah letakkan pasu-pasu pokok hati-hati tu, so dia start nampak warna yang cantik-cantik lah. Dia warna-warni. Itulah. Okay, jadi saya nak duduk relax dekat sini. Yang ini semalam punya saya cabut hati-hati. Hati-hati pula saya cabut rumput daripada pokok rosipun punya pasu. Jadi semalam panas saya buat kat bawah ni, sebab bawah ni redup. So ni nak kena disapukan. And then saya nak relax sekejap dekat bawah pokok ni. Pokok ni sangat redup dan sangat sejuk, macam duduk bawah aircon yang kalau kita panas-panas lepas tu masuk dalam aircon yang suhu dia dalam 26 degree macam gitu kan. Sangat sejuk. Seronok sangat bawah ni. Dan nak buat air panas sikit and then enjoy. So apalah guna kita berpanas-panasan, berpeluh-peluhan, berhabis-habisan duit, masa dan tenaga menanam pokok, membeli pokok kan, tapi kita tak ada masa untuk enjoy, untuk tengok keindahan ciptaan Allah ni kan. Jadi cukuplah tu kerja untuk hari ni. Lepas ni, lepas rehat-rehat tu saya nak pungut telur. Mungkin kalau gajingkang sapulah sikit-sikit kan. So habislah untuk hari ini, dan saya akan edit video ni dan saya akan postkan. Okay, terima kasih kepada anda yang menonton. Harap dapat sesuatu daripada video saya, and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.